Manapun, okay, untuk tahun ni ada sedikit perubahan yang sangat drastik sebenarnya. Okey, so kalau kita tengok kat situ, tahun lepas Dewan KRP pendaftaran pelajar baru cuma melibatkan 455 pelajar sahaja. Tapi tahun ni dia akan melibatkan plus 200 pelajar lagi dekat kawasan KRP sahaja. Okey, so yang mana jumlah untuk tahun 2025-2026 ni adalah 743. Lepas tu Dewan KTM pun sama, dia meningkat, dia menunjukkan peningkatan 200 plus jumlah pelajar dekat KTM. KTR hampir 2 kali ganda. KTHO, mungkin dekat KTHO akan sedikit rilis sebenarnya. Dekat zon KTHO, KTDI kita akan tenang sebab dekat KTHO hanya melibatkan satu blok sahaja dan melibatkan 135 pelajar sahaja yang akan mendaftar. Okey, dekat KTDI, okey, tahun ni kita bersyukur takkan ada aduan kesesakan lalu lintas dekat Lengkok Resak sebab KTDI tak terlibat dengan pendaftaran pelajar baru sesi 2025-2026. Seterusnya, untuk KTC dan Dewan Seri Perdana, saya kira ini adalah yang similar lah, maksudnya mungkin darah dulu akan sama dan replicate je yang daripada tahun lepas punya. Okey. Seterusnya, ini proses pendaftaran pelajar seperti mana yang telah dimuktamadkan oleh pihak HIPA sebelum ini. So, ada beberapa perkara yang saya akan highlightkan kemudian. Okey, so SOP pendaftaran pelajar pada tahun ini. Yang pertama,